Fix terkejut tengok di match Nolan email. AC Esport untuk bergerak dengan lebih agresif. Dah tak ada Daily Magic. PD cuba untuk masuk. Ada dua terus. Meletup dekat depan muka. Emal berjaya untuk mengunci double kill. Emal apa benda tu Emal? Assalamualaikum Syafiq, saya doakan awak berjaya dunia akhirat, murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Semoga Allah sentiasa merahmati Syafiq sekeluarga dan semoga jadi anak yang berbakti kepada ibu ayah lo Syafiq. Terima kasih yang berbudiman. Saya pun mendoakan sama yang untuk awak. Semoga dimurahkan rezeki, memudahkan urusan, panjangkan umur, amin. Ya belum? Ya belum! Clean siap impat. Clean no team fight AC guys. Baiklah Emal. Hei, underrated punya jungler guys yang Emal. Underrated ke underrated? Dia berlari. Momo zoning. Emal dapat turtle. Highway dibuka. Kenapa? Diablo cuba untuk berada di bahagian hadapan, tapi tengok macam mana Curtis sempat untuk dapat kali kusai. Double kill ke Fuxia dengan Skyzen. Diablo dicari. Wih, bapak diisi. Untuk pastikan team flash. Gila. 4 orang pemain. Saya rasa saya nampak. Tak, kenapa Razin masuk macam tu Razin? Tapi follow up daripada Queenie sampai dengan Tusi Izan. Jangan Bapak dah laju sini hero rosak dia, sumpah. Luahkan doi hero Zoshi ni tak payah dia nak fight Zoshi ni, gila siap. Macam tu je doi Izanami masuk backline. Rosak siap Zoshi ni, gentle cakap tu. Bahagian belakang lagi. Meskipun ada Curtis. Gila. Dah macam bukan match tu. Pelau pemain team flash daripada nak memulakan team Tengok fight tu. sebanyak kali ni pasukan daripada AC Dia Sport. hero Zoshi ni guys, sampah je. Skill set daripada team flash, Diablo cuba untuk mencari cara untuk dapatkan Widi. Ada cross mampu tetapi Widi terpaksa dikorbankan. Ui. Kau tengoklah guys. Ini team apa tu? Ini betul-betul membantai tu AC Sport. Berjaya untuk menyelamatkan diri. Nampak. Di bahagian hadapan dia ni. Headers tak sempat nak buat apa-apa. Dia pula ada surprise daripada AC Sports. Team flash nampak gaya. Macam mana dia orang boleh tahu Macam Permainan sudah tadi membantu AC Esport untuk bergerak dengan lebih agresif. Dah tak ada Daily Magic. ini cuba untuk masuk. Dua terus. Meletup dekat depan muka. Emal berjaya untuk mengunci double kill. Emal apa benda tu Emal? Lock dekat bahagian bawah. Yang mula untuk mengetuk pintu masuk. Momo datang dekat ada background form. Diablo dekat belakang. Oi! Ai! Pusing terus ke depan. Boleh end lah, boleh end. Apakah pemain lagi dan Itu lagi damage apa bongok guys? sekaligus. AC Sports berjaya untuk membuka permainan What dengan the patut.